Walaupun dah lambat beberapa hari, saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia. Award. Semoga para wanita seantero dunia terus diberikan peluang untuk bersinar dalam usaha memajukan agama dan bangsa. Jadi siapa wanita yang menjadi idola anda semua? Untuk saya sudah tentulah ibu saya yang saya sayangi. The best mom in the world. Economy Express. Radio Era FM boleh teruskan operasi. So, lesen Maestro Broadcasting dan Berhad, pengendali Radio Era FM tidak akan digantung. Tetapi syarikat itu telah didenda sebanyak RM250,000 susulan kontroversi yang melibatkan 3 penyampai radio mereka baru-baru ini. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC menyatakan bahawa pihaknya telah menerima rayuan daripada syarikat tersebut selepas notis hasrat untuk penggantungan lesen dikeluarkan pada 7 Mac yang lalu. So kalau korang nak tahu, ada 2 lagi radio yang beroperasi menggunakan lesen yang sama dengan Era.fm, iaitu Melody.fm dan juga Mix.fm. Disebabkan jika lesen tersebut digantung, 2 lagi stesen tersebut akan turut terkesan walaupun mereka tidak buat apa-apa salah lah at the first place. Maka itu menjadi asas kenapa MCMC tak jadi nak gantung lesen tersebut. Namun begitu, Maestro Broadcast telah dikenakan denda sebanyak RM250,000 atas kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana memuat naik kandungan berunsur penghinaan di TikTok Era.fm. Kalau korang terlepas kereta api lah dan tak tahu langsung apa yang telah terjadi lah, mana tahu korang macam aku kan dah tak dengar radio awam, bawa kereta pun dengan Spotify ataupun YouTube Music kan. Okay, masa ni aku nak recap sedikit kontroversi yang melanda Era.fm baru-baru ini. So, sekitar 1 minggu yang lalu, Era.fm telah memuat naik satu video yang memaparkan 3 orang DJ segmen Pagi Era bersama beberapa orang kaki tangan radio yang lain. So, dalam video itu, mereka kelihatan seperti sedang menertawakan dan mengejek ritual Kavadi kaum India yang dilakukan semasa perayaan Thaipusam. Aksi itu yang dilakukan oleh salah seorang daripada DJ mereka telah diikuti dengan gelak tawa daripada kaki tangan yang lain. Sudah tentunya, aksi tersebut telah mengundang reaksi amarah daripada pelbagai pihak yang mengeji perbuatan tersebut. So, jadi ketiga-tiga orang DJ kemudiannya telah mengemukakan video dan kenyataan meminta maaf. Namun, nasi telah menjadi bubur. Mereka bertiga kemudiannya telah digantung daripada bertugas dengan serta-merta. Selepas itu, 6 individu termasuk 3 penyampai radio tersebut telah dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman memberikan keterangan. Ini kerana selepas video tersebut dimuat naik, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat di seluruh negara. Dalam masa yang sama, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil turut mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk menjalankan siasatan menyeluruh selepas menerima aduan daripada pelbagai pihak mengenai insiden tersebut. Jadi itulah secara asasnya apa yang telah terjadi. Tapi korang mesti pelik kan? Kenapa 3 orang DJ tu secara tiba-tiba nak tunjuk aksi seperti itu dalam video? Apa konteks sebenar kejadian yang telah mengambil tempat dalam video tersebut? Masakan pokok bergoyang kalau tiada angin yang bergoncang. Angin yang meniup lebih kurang lah. Namun, seorang peguam di media sosial cuba untuk merungkai aspek yang mungkin orang ramai terlepas pandang dalam kontroversi ini. Nama dia Mahmud Jumaat. Saya mendapati bahawa ini semua ada berlaku salah faham. Beliau mendakwa bahawa DJ Azad Jasmine sebenarnya tidak meniru tarian Kavadi. Sebaliknya mencuba untuk meniru gaya seorang atlet Muay Thai, Mickey Ghazali, yang di mana setiap kali beliau masuk ke gelanggang perlawanan, dia akan mainkan sebuah lagu yang dinamakan sebagai Paqueta. Aku tak tahu sebut dia betul tak? Paqueta. Iaitu satu lagu dari negara Brazil. So kalau korang tengok video Mickey Ghazali masuk gelanggang tu, memang boleh dengar dengan jelas lagu Paqueta oleh DJ Kayo VDM dan MCRF dimainkan di latar belakang.
Dan jika disemak, lirik lagu Paquita dalam bahasa Portugis ada menyebut aku tak tahu kalau aku sebut ni betul ke tak kan. Lirik dia macam ni balança o ombrin vai, balança ombrin vai. Macam yang tertera ni lah. So dalam video Era FM, kedengaran suara menyebut vel dan bukannya vai, menyebabkan ramai beranggapan bahawa DJ dalam video itu sedang mempersendakan tarian kavadi. Mahmud mempertahankan DJ Era FM dengan lebih lanjut mendakwa bahawa kaki tangan stesen radio itu sebenarnya ketawa melihat cubaan Azad Jasmine meniru gerakan Miki Ghazali dan bukannya mengejek lawangan keagamaan vel. Beliau turut menambah bahawa stesen radio itu kerap membuat liputan mengenai sukan Muay Thai serta memberikan sokongan kepada Miki dalam gelanggang. Tapi kenapa Era FM nak minta maaf kalau itu adalah apa yang sebenarnya yang telah terjadi? Mungkin mereka sedar jika mereka cuba untuk memberikan alasan, ianya hanya akan mengeruhkan lagi keadaan. Mungkin. Kan? So, apa pendapat korang? Betul ke dakwaan peguam TikTok tersebut ataupun korang tak bersetuju? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. And remember, be civilized, okay? Anyway, sudah tentunya kejadian dan kontroversi ini menambah garam di luka sedia ada Astro Malaysia Holdings Berhad. So, kalau korang nak tahu, Astro merupakan pemilik kepada Era.fm. Dan prestasi Astro sebagai sebuah syarikat dalam beberapa tahun kebelakangan ni memang, orang kata teruk lah, senang cerita. Maksud aku teruk dari segi prestasi saham. Sebab Astro merupakan sebuah syarikat awam yang disenaraikan di Bursa Malaysia. And kita boleh nampak harga saham Astro terus menerus jatuh sejak tahun 2021. Dia macam dia tak ada naik turun dia. So dikatakan jika korang membeli dan melabur saham Astro 3 tahun yang lalu, kini korang sedang mengalami kerugian sebanyak 81%. So kalau korang ada saham Astro RM100 pada tahun 2021, sekarang ni duit korang tinggal RM19. Itulah dia betapa teruknya prestasi saham Astro ni. Tapi sudah tentulah ada pelbagai faktor yang menyumbang kepada kejatuhan tersebut. Persoalannya sekarang adalah apa yang Astro akan lakukan untuk kembali menjadi relevan dan menyelamatkan para pelabur mereka. Atau kita mungkin dah boleh ucapkan selamat tinggal kepada Astro dalam masa beberapa tahun lagi. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Okey, kalau korang ambil pot pasal pasaran saham dunia dalam masa 2 minggu yang lepas ni, korang mesti tahu betapa lautan merah telah melanda bursa-bursa di Amerika Syarikat. Malah syarikat The Magnificent Seven yang memegang market capitalization terbesar juga turut berdarah. Elon Musk, lelaki yang paling kaya di dunia, turut kehilangan $29 bilion nilai saham dalam masa 1 hari. Memang huru-hara. Tapi kalau korang nak tahu, tatkala jerung-jerung dan syarikat besar barat berduka akibat kejatuhan harga saham, korang sebenarnya boleh tersenyum lebar kalau korang trade bersama dengan FXGT. Sudah tentunya FXGT merupakan penaja kita untuk hari ini. Jadi aku nak kembali kepada cerita pasaran saham global yang berdarah tadi. Kenapa pula kalau diorang rugi, kita boleh untung pula dengan FXGT? Cerita dia macam ni, mudah je. FXGT menyediakan platform untuk korang trade CFD, alatan kewangan termasuklah indeks dan saham global. Apa yang uniknya kalau kita trade menggunakan CFD adalah kita boleh short kita punya position dalam pasaran. Contohnya saham Nvidia sebelum dia jatuh kan dia dekat atas kan. Kalau kita entry position sell dengan harga dia dekat atas, selepas itu semakin banyak dia jatuh, semakin banyaklah keuntungan yang kita perolehi. Ianya juga berfungsi untuk arah yang bertentangan. Kalau kita masuk position buy dan harga instrumen tu pula naik, maka kita akan meraih keuntungan. That's the beauty of CFD trading yang disediakan oleh FXGT. Tak perlu nak pening-pening macam Elon Musk, Jeff Bezos apabila harga terus menerus menjunam. Naik ke, turun ke, dua-dua arah pun kita boleh buat profit. Jadi jangan buang masa lagi. Daftar account trading FXGT korang sekarang menggunakan link di description di bawah. Dan of course, jika ini adalah pendaftaran kali pertama korang layak untuk claim $30 no deposit bonus sebagai dana permulaan. Yang terbaik hanya di FXGT. Penggunaan AI untuk pengiklanan makanan.
Selalunya sebelum ni, secara jujurnya, aku sering terpedaya dengan pengiklanan makanan terutamanya untuk fast food lah. Macam KFC, Burger King dan sebagainya. So, aku ingat lagi sekitar 6 ke 7 tahun yang lalu, ketika sebelum kempen boykot lah, McDonald's, diorang sebarkan iklan secara besar-besaran untuk ayam goreng McDonald's. Aku ingat lagi waktu tu dekat TV ada, dekat YouTube ada, dekat Facebook ada, dekat radio pun ada iklan diorang. Ayam goreng tu nampak macam orang kata, dia sempurna. Setiap gigitan tu bunyi dia crunchy nak mampus lah. Memang tak relax lah dia punya iklan tu. Dengan orang kata asap-asap, nampak macam ayam tu digoreng panas. Dan sudah tentunya aku sebagai antara orang yang paling mudah terpengaruh terus ke McD untuk dapatkan ayam goreng ni. Jadi persoalan dia, adakah produk sebenar yang aku beli tu menyerupai apa yang diiklankan? Of course, aku rasa korang pun ada pengalaman yang sama. Tidak sama sekali. Dia tak adalah sampai orang kata tahap tak sedap ke atau menjijikkan ke, tak ada. Cuma dekat situ kita boleh faham yang iklan adalah seperti dimensi yang berbeza untuk makanan. So justru itu, aku menjadi sedikit hairan lah kenapa baru-baru ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tiba-tiba mengeluarkan garis panduan yang baru di mana mereka menegaskan bahawa perniagaan makanan perlu bersikap telus sekiranya mereka menggunakan imej yang dihasilkan oleh AI untuk mengiklankan produk mereka kepada pengguna. Menurut kenyataan KPDN kepada Lifestyle Tag, setiap imej makanan yang dihasilkan menggunakan AI mestilah dinyatakan dengan jelas. Ini selaras dengan garis panduan mengelakkan pengiklanan palsu atau mengelirukan. Yalah, selama ni, pelbagai peniaga makanan terutamanya dari kalangan franchise lah, franchise besar-besar, mereka gunakan servis fotografer makanan dan CGI artis untuk dapatkan hasil iklan. And diorang akan gunakan pelbagai teknik supaya produk makanan tu nampak sempurna. Contoh macam ayam goreng McD yang aku makan tadi lah. Korang sendiri boleh search dekat YouTube macam mana diorang buat teknik fotografi tu. Kadang-kadang subjek yang diorang gunakan tu pun bukan makanan pun. Contoh macam keju atau cheese dekat burger. Diorang akan gunakan kertas berwarna kuning supaya burger tu nampak menyerlah. Bukan itu sendiri secara asasnya dekat sini merupakan sejenis helah kalau kita nak bercakap tentang pengiklanan mengelirukan. Sebab secara realitinya, bila kita beli burger tu, kita takkan dapat keju yang tersusun kemas dan berwarna kuning sesempurna yang ada dalam iklan tu. So, bagi aku, apa yang boleh dikecapi oleh imej AI adalah sama je dengan menggunakan helah fotografi dan 3D modeling. Kedua-duanya bertujuan untuk memperlihatkan produk makanan sebagai sempurna dan menyelerakan. Kat sini, rasa macam hipokrit. So, but before that lah, sebelum tu, as a clarification, sebelum korang hentam aku dekat ruangan komen, nak cakap aku ni anti-consumer ke apa, okay, aku setuju je nak letak notis dekat bawah iklan makanan, cakap macam, ini adalah imej AI. Memang betul, tak tipu. Ianya akan membantu untuk pembeli menguruskan expectation orang kat makanan tu. Tapi itulah, aku rasa hipokrit. Sepatutnya dari dulu lagi dekat iklan dah tulis lah, gambar makanan ini diambil menggunakan helah fotografi kan. Kalau betul-betul lah nak kata orang kata apa, tak nak mengelirukan pengguna, nak telus lah, because it's the same thing. Conceptually it's the same thing. So sejujurnya lah, korang cakap dengan aku, bila kali terakhir korang beli makanan di kedai makan franchise di mana bila korang dapat makanan tu, dia sebiji macam apa yang diiklankan? Think about it. Anyway, KPDN menegaskan bahawa pengiklanan yang menerbitkan iklan palsu atau mengelirukan boleh didakwa di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 atau Akta Perihal Dagangan 2011. Individu boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara selama 3 tahun, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM250,000. Kesimpulannya, iklankanlah produk anda secara bertanggungjawab sebelum kita hantar Jason untuk review kedai korang. Mahal nak mampui! Oh ya, lagi satu, kita nak bagi tahu CTC FM baru saja melancarkan design jersey terbaru, iaitu CTC FM 10 tahun Retro Edition. Okay, percaya atau tak, tahun ini merupakan tahun ke-10 CTC FM beroperasi. Thank you for all the support. Kalau korang berminat nak dapatkan jersey ni yang aku tengah pakai ni design satu lah. Design satu ada logo 10 tahun dan
Dan ni design nombor 2. Tada. So dua-dua konsep retro lah untuk CTC 10 tahun. Ni colour dia lain sikit, ada zigzag and then ada logo CTC 10 tahun. Okay. So korang boleh dapatkan melalui link yang kami sertakan di description di bawah. So basically beli dekat website official kita orang lah, www.ctc.fm/merchandise. Dan untuk setiap pembelian sepanjang bulan Ramadan ni, RM10 akan disumbangkan kepada tabung anak yatim. Kira membeli sambil beramal. Jersey dapat, pahala pun dapat. Dan ada lagi satu ada lagi satu free gift. Setiap pembelian jersey juga akan diberi sampul duit raya percuma. Tada. So untuk bulan Ramadan ni saja, okey. Kalau korang tengok video ni lepas raya, nak beli jersey ni lepas raya, dah tak adalah promosi ni. So jangan buang masa, cepat-cepat grab jersey 10 tahun CTC FM Retro Edition. Thank you for the support. Actually aku macam terfikir, kalau dekat US diorang punya Magnificent 7 dalam pasaran saham adalah Nvidia, Microsoft, Apple and the gang lah. Tapi kalau dekat Malaysia apa kita punya Magnificent 7? Tak. Kita tak boleh panggil Magnificent 7, kita kena melayukan. 7 terindah. Aku rasa maybe Maybank Maybank, TNB, Petronas barangkali. Dia macam cool lah, macam cool. 7 terindah. Anyway, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ni, subscribe ke channel CTC FM dan tinggalkan pendapat korang tentang berita hari ini di ruangan komen. Untuk minggu ni, apa kata korang share video ni dengan kenalan korang yang anti-AI, yang terpaling membenci AI lah, senang cerita. Mungkin diorang happy dengan undang-undang baru tadi. Who knows? So, jumpa lagi kita di minggu hadapan. Assalamualaikum.